kita semua mesti sayangkan orang tua kita kan? Ibu bapa kita, datuk dan nenek kita. Dan semestinya kita nak mereka menikmati usia emas dengan sihat dan gembira. Tapi macam mana cara terbaik untuk kita lindungi mereka? Okey, hari ini kita akan kupas satu panduan vaksinasi terkini yang direka khas untuk pastikan mereka bukan sahaja hidup lebih lama, tapi yang lebih penting, hidup dengan lebih sihat. Di Malaysia, jangka hayat kita semua makin panjang tau. Ini berita yang sangat baik. Tapi, ia juga datang dengan satu soalan yang besar. Macam mana kita nak pastikan tahun-tahun bonus ni diisi dengan kesihatan dan kegembiraan, bukannya kesakitan? Itulah cabaran sebenar yang akan kita bincangkan. Jom kita fahamkan dulu apa cabaran kesihatan yang datang bila kita semakin berusia. Sebabnya, bila umur kita meningkat, sistem imun badan kita pun berubah. Ia tak sekuat dulu. Dan ini mendedahkan kita kepada risiko-risiko yang mungkin kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Realitinya, Malaysia sedang menuju ke arah status negara menua. Ini fakta yang sangat penting. Maksudnya, tekanan pada sistem kesihatan kita akan makin bertambah dan tanggungjawab kita untuk jaga orang-orang tua kita jadi lebih kritikal. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi dah jadi satu keperluan. Ancaman utama yang kita cakapkan ni dikenali sebagai penyakit boleh dicegah vaksin atau VPD. Bagi kita yang muda ni, kalau kena seselema, mungkin MC beberapa hari je kan? Tapi untuk warga emas, seselema yang sama boleh jadi pencetus yang merampas keupayaan mereka, keupayaan untuk berjalan, untuk memasak atau untuk jaga diri sendiri, perkara-perkara yang kita selalu ambil mudah. Cuba bayangkan ini macam satu barisan domino. Satu jangkitan yang nampak biasa macam influenza tu, itulah domino yang pertama. Bila ia jatuh, ia akan langgar domino kedua, komplikasi pernafasan yang serius. Lepas tu, domino ketiga pula jatuh, masalah jantung, buah pinggang. Dan akhirnya, domino terakhir yang paling kita takuti jatuh, mereka hilang keupayaan untuk berdikari. Semuanya berpunca daripada satu jangkitan yang sebenarnya boleh kita cegah dari awal. Menakutkan kan? Jadi, macam mana kita nak hentikan domino pertama tu daripada jatuh? Mujurlah, para pakar dah ada strateginya. Mereka panggil ini perisai sepanjang hayat. Ia satu pendekatan imunisasi yang baru, yang lebih proaktif, bukan tunggu sakit baru nak rawat. Apa yang penting ketam petikan ni? Ada dua perkara. Pertama, ia bukan cadangan main-main. Ia disokong oleh bukti saintifik yang kukuh. Dan kedua, ia perkenalkan satu idea yang sangat besar, imunisasi sepanjang hayat. Ini betul-betul mengubah cara kita berfikir tentang vaksin. Vaksin bukan untuk budak-budak je, ia untuk seumur hidup. Okey, apa sebenarnya maksud imunisasi sepanjang hayat ni? Analogi paling senang macam kita servis kereta lah. Kita tak servis kereta sekali je masa baru beli kan? Mesti kita hantar servis ikut jadual untuk pastikan enjin sentiasa tip-top. Sama juga macam sistem imun badan kita. Ia perlukan tune up berkala melalui vaksinasi supaya ia sentiasa kuat dan bersedia untuk melawan penyakit. Baiklah, kita dah faham konsepnya. Sekarang jom kita tengok secara praktikal. Apa sebenarnya tune up atau vaksin-vaksin yang disyorkan oleh pakar untuk sistem imun kita ni? Inilah dia senarai perisai pelindung kita. Jom kita tengok beberapa contoh. Vaksin kayap contohnya. Ia bukan sekadar untuk elak ruam yang sakit tu, tapi untuk elak kesakitan saraf kronik yang boleh berlarutan bertahun-tahun lamanya. Dan influenza pula, suntikan tahunan ni bukan untuk selesema biasa je tau. Ia sebenarnya pertahanan penting terhadap serangan jantung atau strok yang boleh dicetuskan oleh jangkitan flu. Nampak tak? Setiap vaksin ni ada peranan penting untuk kesihatan jangka panjang. Kalau anda masih tak yakin, nombor ni dah cukup untuk jelaskan segalanya. 75%. Pengurangan kemasukan ke hospital sebanyak 75%. Cuba bayangkan, untuk setiap 4 orang warga emas yang mungkin kena masuk hospital, vaksinasi boleh selamatkan 3 daripada mereka. Itulah kuasa perlindungan yang sebenar. Cadangan pakar ni memang hebat, tapi ia tak akan berkesan kalau tak semua orang boleh dapatkannya, betul tak? Jadi, macam mana kita nak pastikan perlindungan ni sampai kepada semua orang, tak kira mereka tinggal di mana atau apa pun latar belakang mereka? Jom kita tengok strateginya. Perlindungan ni, ia bermula dengan kepercayaan. Dan kepercayaan ni biasanya datang dari dua sumber utama. Yang pertama, para doktor dan jururawat yang beri kita nasihat berdasarkan fakta. Dan yang kedua, pemimpin-pemimpin komuniti yang kita hormati dan percaya yang boleh sampaikan mesej ni dengan cara yang mudah difahami.
Jadi, apakah langkah-langkah praktikalnya? Panduan ni ada beberapa cadangan yang sangat bijak. Contohnya, bawa vaksin ke tempat orang ramai berkumpul, macam pusat komuniti. Jangan suruh mereka datang kepada kita. Lepas tu, buat jadual yang fleksibel, termasuk hujung minggu. Dan yang paling penting, fikirkan syarat untuk atasi halangan keuangan dan logistik, macam kos dan pengangkutan. Senang cerita, kita kena mudahkan orang untuk cakap ya kepada perlindungan. Dekat negara kita yang berbilang kaum ni, satu mesej yang sama takkan berkesan untuk semua orang. Komunikasi yang betul mestilah dalam bahasa yang difahami oleh setiap komuniti. Jadi, dengan kempen yang direka khas macam ni, kita boleh pastikan mesej penting tentang kesihatan ni sampai ke setiap lapisan masyarakat. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting. Apa yang anda sendiri boleh buat? Ini adalah seruan untuk bertindak. Masa untuk anda ambil alih kawalan kesihatan anda dan orang yang anda sayang. Sebenarnya, ia bermula dengan 3 langkah yang sangat mudah. Pertama, masa jumpa doktor nanti, tanyalah pasal status vaksinasi anda. Kedua, bincang dengan doktor tentang risiko peribadi anda berdasarkan tahap kesihatan dan gaya hidup. Dan ketiga, yang paling penting, terus buat temu janji untuk suntikan yang anda perlukan. 3 langkah kecil ni sebenarnya satu pelaburan yang sangat besar untuk masa depan kesihatan anda. Akhir kata, kita kena ingat yang kesihatan ni satu perjalanan seumur hidup, bukannya satu destinasi. Jadi, persoalan ni bukan untuk diri anda aja, tapi untuk orang-orang yang anda sayang juga. Lepas dah dengar semua ni, cuba tanya diri sendiri. Adakah perisai pelindung keluarga saya dah dikemas kini? Cukup kuatkah ia untuk hadapi masa depan?